Ni nama dia dekat-dekat, bukan rembayung tapi lembaran. Harga dia pula betul memang murah. Kiranya kalau kau nak rasa masakan Melayu, Chinese, Western, Thailand, dekat sini korang kena save video ni, korang pergi cuba makan dekat sini. Ni beberapa menu ni korang kena cuba kalau datang makan dekat sini tau. Gulai ikan dia ni rasa masakan kampung tau. Ini antara lauk-lauk masakan Melayu lah. Ni masak lemak cili api. Nak rasa masakan Thailand, daging bakar suri rumah dengan Thai beef omelette. Ini antara yang saya dah cuba lah. Ada lagi yang unik juga saya cuba. Ni dia sate udang Arab dengan tandoori platter ni. Ni boleh makan ramai. Kuah sos pencicah dia tu yang tak ada kat tempat lain. Mau tak percaya, kau kena datang cuba sendiri. Kalau kita baca komen-komen siapa yang pernah review dekat sini kan, ramai yang puji tau. Ada beberapa perkara yang saya nampak orang puji tau. Kualiti makanan dia, kebersihan dia, kedai dia cantik gila. Satu lagi dekat sini, dia bukan makanan dewasa je lah. Untuk kanak-kanak pun ada juga. Kalau korang ada ke arah utara, korang boleh singgah restoran ni tau. InsyaAllah korang makan dekat sini, kualiti dia terjamin. Restoran dia cantik macam AI, selesa. Boleh cari, dia punya nama Restoran Lembaran dekat Kepala Batas. 11.30 pagi dia dah start sampai 11 malam. Okay, bye.